Selepas saja Mac 2008, Lee Kuan Yew haram jadah ni pergi ke Perak, Kelantan, Selangor, Pulau Pinang. Bila reporter tanya dia, ada kemungkinankah dengan tsunami baru ni Singapura menyertai Malaysia? Apa kata Lee Kuan Yew? It is not an impossibility. Ianya bukan satu kemustahilan sekarang. Kalau dia jemput Singapura dengan usul tergempar Parlimen untuk menyertai Malaysia, dan Singapura buat sidang tergempar Parlimen dia, kata ya, iya, teman setuju, tuan-tuan tahu apa jadi? Habislah kita. Pasal apa? Pasal Singapura ada 87 kerusi Parlimen. Jangan lupa tu. Singapura ada 87 kerusi Parlimen, majoritinya adalah kerusi Cina. Kalau daripada yang ada Melayu, India tu pun semua ehsan saja, sebab Cina bagi. Kalau 87 kerusi Cina, Singapura masuk dengan 112 kerusi yang mereka dah ada, Melayu, sayonara, ghaibul ghuyub, habis kita. Sebab dia ada 2/3. Dia boleh gubal perlembagaan baru, dia boleh mansuhkan perlembagaan baru, dia boleh buang raja-raja, dia boleh buang negara Islam, dia boleh buang apa semua dia nak. Tak payah suruh angkat senapang, suruh angkat pensel kertas undi, jangan undi pakatan pun duk gila. Nak bagi juga dekat parti Dajjal Anwar. Adakah itu satu kemungkinan? Bolehkah itu terjadi kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Boleh. Pasal apa boleh? Pasal video Datuk SK. Tuan-tuan jangan lupa video Datuk SK ni. Saya tahu banyak tuan-tuan tak lupa. Dah tengok dah pun 5 kali pun. Mandi wajib 10 kali. Tengok 5 kali, mandi wajib 10 kali. Tu dia abang besar bengkok. Kita sedang berdepan dengan haiwan, kita layan dia macam haiwan. Saya ni tak peduli. Lepas ni tuan-tuan tak jemput, tak apa. Sebab kita sedang berdepan dengan pembangkang yang tak ada tamadun. Kita kena layan dia dengan cara tak bertamadun. Itu cara dia. Kita nak buat baik buat apa? Pada orang yang tak kenal, tak reti kebaikan. Tuan-tuan, saya video Datuk SK ni, bab dia nak main kondang-kondi dengan China Doll tu, dia pasal. Yang saya nak tuan-tuan tahu, dalam konteks survival bangsa Melayu, siapa buat video tu? Takkan Datuk SK yang buat kot? Tak mungkin Datuk SK yang buat. Pasal apa? Pasal gambar dia ada dalam tu. Yang tuan-tuan tengok jalan berdua, yang berjalan sorang-sorang itu SK lah tu. Takkanlah dia nak masukkan gambar dia dalam video dia buat. Bodoh nah lah tu. Datuk SK tak tahu. Yang ada video. Dia cuma tahu bila tuan-tuan tengok video kedua, Anwar naik lift turun lift tu. Tuan-tuan perhati tengok kat tangan Anwar. Masa naik lift ada jam. Turun lift tak ada jam. Dia tertinggal jam tu. Suruh Datuk SK naik. Kau pergi ambil jam tu. Dia tunggu. Bila Datuk SK naik, Amoy tu tengah pakai spender, tengah pakai apa? Tanya Amoy tu, alah nampak kah itu jam? Tak lah nampak. Apa yang malah tak lah nampak dia duduk pakai spender. Tak apa, dia pun cari. Dia cari bawah katil, dia cari bawah bantal, dia cari bawah selimut, dia cari kat laci, dia tak jumpa. Tapi dia perasan ada satu laci berkunci. Dia pun tarik. Berkunci tak boleh. Tarik berapa? Berderau darah. Ada video. Dah ada video dalam laci. Dia ambil, dia rentak. Bila dia rentak, tuan-tuan, wire video tu berlerai daripada dinding. Rupanya dah berwire kat dalam dinding. Amoy tu nampak. Bila Datuk SK rentak video tu, Amoy, ayah, ala video. Ayah. Bukan Amoy tu takut video tu ambil gambar dia main kondang-kondi tu. Tu kerja dia.
Yang dia takut video tu ambil gambar, dia curi jam tu. Dia yang kebas jam tu. Bila dia tengok ada video, alah video. Angkat balik lah, ini yang gua pinjam ya. Dia bagi balik jam tu kat SK. Sebab tu SK dapat balik jam tu. Ceritanya tuan-tuan, siapa buat video tu? Dengan wire belerat dalam dinding, tak nampak. Kalau anak Ibrahim nampak ada wire, tuan-tuan ada kamera, tuan-tuan ingat dia nak buat? Dia tak tahu. Maknanya ada orang dah pasang video tu. Orang yang nak pasang video ni mesti dah tahu Anwar pergi situ. Maknanya mereka dah ikut. Kata SK dia dah bawa Anwar pergi tempat tu banyak kali. Maknanya ada orang dah ikut. Orang ni pula ada kepakaran nak pasang kamera sampai tak nampak tu, tuan. Kamera tu pasang sampai tak nampak. 4 biji pula tu. Yang tuan-tuan tengok tu angle 1. Tuan-tuan tak tengok lagi angle 2, angle 3, angle 4. Dia pasang tu dalam bentuk tak boleh lari, mesti nampak. Mesti nampak. Maknanya pasokan yang buat mesti pasokan. Pasal nak pasang wire, nak masuk dalam dinding, nak pergi pahat buk balik. Tuan-tuan banyak kerja tu. Maknanya mereka pasokan, ada duit, ada kepakaran, dan mereka ada tujuan buat. Mereka cari Anwar Ibrahim. Siapa dia? Yang video Datuk SK dapat tu, mungkinlah dia dah dapat yang sebelum tu. Video-video sebelum tu. Entah dia makan Kentucky Fried Chicken dalam tu. Entah dia makan lamb chop dalam tu. Apa kita tak tahu apa benda yang dia orang ada. Persoalan dia siapa yang buat? Kita tak tahu. Tetapi Allah bagi kat kita petunjuk. WikiLeaks, Yulan Hassan dedahkan berjuta-juta kabel antara kerajaan dengan kerajaan. Antara yang dia dedahkan satu kabel daripada Lee Kuan Yew kepada Amerika. Dalam kabel tu Lee Kuan Yew tulis terang kepada Amerika, bahagian risik Singapura dengan kerjasama bahagian risik Australia ada bukti teknikal tentang Anwar Ibrahim. Dia tambah lagi ujung tu, dia kata Anwar Ibrahim walks into the trap. Anwar Ibrahim masuk perangkap. Tuan-tuan bayang kalau yang ada tu Singapura dan Anwar jadi Perdana Menteri. Kalau Anwar, kami mau pasir, kami mau laut, kami mau udara, kami mau itu, kami mau ini. Anwar kata tak boleh. Ini kedaulatan Malaysia. Kita akan pertahankan sehingga ke air jubur yang terakhir. Air jubur. Saya akan pertahankan hak Malaysia sehingga air jubur saya yang terakhir. Takbir. Tuan-tuan, Lee Hsien Loong buat apa? Lee Hsien Loong buat apa? Hai Anwar, jalan cilaka lu. Mari tengok. Tengok ni apa? Apa tu? Apa tu? Macam paip bomba kah? Itu lu punya balang lah. Ini lu punya balang sama itu China doll. Ini baru satu. Mau tengok lain nggak? Sama apa lagi lu main? Ayah lu. Okey, agak. Entah apa video dia orang ada pasal Anwar, kita tak tahu. Kalau dia ada yang SK punya, kalau dia ada yang sebelum tu, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Anwar, sekarang kita solat bikin sama Kit Siang sama Wan Eng, kita Singapura mau masuk Malaysia. Lu fikir itu parlimen, lu bentang itu usul tergempar, kata Singapura mau masuk Malaysia. Boleh kata dia? Boleh. Kasih angkat. Dia pun bentang, tuan-tuan, Singapura masuk Malaysia. 87 kursi tambahan Cina, mampus Melayu. Habis. Jangan kata Datum, jangan kata Yayasan Selangor, jangan, habis kita semua ni. Merempat bangsa Melayu dalam negara sendiri. Macam mana jadi kepada Gaza, itulah yang jadi pada Sulu. Jual bangsa sendiri, hari ini merempat. Tuan-tuan, kajilah balik sejarah Sulu. Apa jadi sebenarnya? Hari ini baru nak merempat, nak berperang dengan kita. Tuan-tuan, jangan kita buat kesilapan.